Kalau kita nak menjawab dari segi acidity ni adalah dia mengukur FFA, iaitu FFA itu adalah free fatty acid, iaitu mengukur asid lemak bebas yang ada dalam minyak zaitun. Jadi sekiranya maknanya mana-mana minyak zaitun yang diproses setelah kita harvest ataupun kita tuai buah yang segar dan nilai keasidan itu di antara 0.0 sehingga 0.8 masih dikategorikan sebagai EVO, extra virgin olive oil. Faktor yang pengaruhi nilai keasidan ini, faktor yang pertama adalah di mana bila buah itu dituai. Kemudian yang kedua ialah kaedah mekanikal untuk memproses buah tadi sehingga menghasilkan minyak zaitun. Yang ketiga ialah kaedah penstabilan minyak zaitun yang ada di dalam penghilangan. Yang keempat adalah berkaitan dengan packaging. Bagaimana kita menyimpan minyak zaitun tadi. Di mana kita simpan, keadaan apa kita simpan. Jadi semua faktor luaran ini mempengaruhi keasidan minyak zaitun tadi.